5 kawasan Sarawak catat IPU tidak sihat. Kuching, 5 kawasan di Sarawak masih merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara, IPU, pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini susulan jerebu rentas sempadan. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di Serian iaitu 170, diikuti Samarahan, 156, Bintulu, 156, Kuching, 153, dan Semelaju, 151. Jumlah itu menurun berbanding 6 kawasan yang mencatat bacaan tidak sihat pada petang semalam. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas sebelum ini memaklumkan jerebu rentas sempadan dijangka menjejaskan sehingga 19 kawasan di negeri itu dalam beberapa hari akan datang. Keadaan itu dipercayai berpunca daripada corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran ke Sarawak. Orang ramai dinasihatkan terus memantau bacaan IPU dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk.